Selamat datang ke laporan khas Hari Guru sempena sambutan Guru Bitara Nadi Negara. Apakah harapan Puan kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam? Baik, pertama sekali terima kasih kerana memberi peluang pada saya untuk memberi sepatah dua kata pada hari ini. Pertama sekali terima kasih pada hari ini kita dah menjalankan Hari Guru, sambutan Hari Guru peringkat sekolah, dan harapan saya mudah-mudahan anak-anak SK Tanah Hitam ini menjadi mereka yang hebat di luar sana dan insya-Allah menjadi murid-murid yang cemerlang di dunia dan akhirat. Terima kasih di atas penghargaan yang diberikan kepada guru-guru dan mudah-mudahan dengan penghargaan tadi guru-guru akan rasa lebih bersemangat untuk meneruskan kerjaya mereka di samping memastikan anak-anak SK Tanah Hitam terus berjaya. Itu saja. Sekian. Terima kasih Puan. Okay. Apakah harapan Tuan kepada murid-murid? Baik, terima kasih Nurul. Sempena Hari Guru ini saya berharap agar murid-murid dapat mengambil peluang dan ruang yang ada ini untuk menghargai jasa guru-guru yang sentiasa tidak tanpa mengenal erti penat dan lelah, sentiasa membimbing murid-murid, sentiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid agar murid-murid menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. Terima kasih Tuan. Saya bersama Ketua Murid Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam. Boleh saya tanya beberapa soalan? Apakah makna cikgu untuk anda? Bagi saya, guru adalah seorang insan yang mendidik kita sampai kita pandailah, dan cikgu juga memberikan kita ilmu yang sangat bernas. Boleh beri kata-kata sedikit untuk cikgu anda? Untuk guru-guru SK Tanah Hitam yang saya sayangi, terima kasih kerana telah mendidik saya sampai saya ke peringkat seperti ini. Tanpa cikgu, siapalah kami? Tanpa cikgu, dari manalah ilmu itu datang? Terima kasih. Sekarang saya bersama Naufal dengan Omar. Boleh tak nak tanya beberapa soalan? Boleh. Apakah makna cikgu bagi korang? Cikgu ialah ibu bapa kedua di sekolah. Cikgu ialah contoh teladan yang baik pada murid. Boleh tak nak bagi kata-kata sikit untuk cikgu? Terima kasih cikgu kerana selama ini mengajar saya. Terima kasih cikgu kerana tidak jemu mengajar kami. Terima kasih. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru Guru Bitara Nadi Negara.